Hai Sewa, Assalamualaikum. Hari ni Kak Yuni nak DIY pagar Kak Yuni. Macam ini. Nak DIY pagar ni. Dia dah tangga. Semua dah tangga. Ni dah lama dah Kak Yuni buat ni. Jom tu tengok kat luar. Sayang. Oh ni. Asal? Ni dah sebelum. Awak tutup pagar? Ni sebelum. Sebelum ni Kak Yuni tapik alik dalam. Ni tapik wallpaper dalam. Lepas tu ni nak tapik kat luar. Bila tapik wallpaper barulah orang tak nampak dari rumah. Tengok tu Kak Yuni pasal kain lansir tau. Sebab kita orang memang lepok bawah. Tu yang kita tutup. Ni sebelum tau. Kak Yuni memang pasal kain lansir dari rumah Kak Yuni. Ni gelasir. Ni pasal gelasir ni sebab tak pasal panah. Kalau Kak Yuni jahit tengah hari. Ni ada lagi lubek ni. Tapi ni rasa nak tutup juga ni sebab panah tak? Sebab Kak Yuni jahit bawah. Tu yang kita terpaksa tutup. Ni Kak Yuni guna ni. Kak Yuni beli dekat kedai RM2. Sebenarnya nak warna gini. Ada ke warna gelap sikit. Tapi tak ada. Tak apalah kita pakai yang ni dulu. Nanti kita tukar pula. Nekak molek kau? Nekak? Kita nak tutup lubang-lubang ni je dah sebenarnya. Lubang ni. Tak si orang luar nampak ke. Yalah kadang dalam kalau jahit kan tak bertudung. Tu yang Kak ini buat macam ni. Ni Kak ini beli semalam 12 keping sayang. Tapi tak cukup sebab ni kena pakai 10 keping. Kita beli malam 12 keping. Jadi kena tambah 8 keping lagi. Kita pasang dulu. Keping satu ke bisa ni sayang? Pasang lah. Tu kena potong sikit sebab nanti kita nak biar bagi ada bentuk pagar ke. Susah juga tak? Sakit tangan juga tak? Ni tak comel ni. Potong saat ni jadi kita orang kena tanda dulu baru gunting. Boleh tak? Kalau warna ni lagi comel ke. Tapi mari habis yang warna gelap gini ada. Tapi habis ada sekeping ke 2 keping. Mana cukup jadi ambil yang ni je lah. Tak apa nanti lama-lama kita tukar balik. Macam ni ke. Macam ni dalam ni. Dia dah repuk kita tukar balik. Ni dulu Kak ini pakai jenis font ni. Tapi dia lama-lama kan dia jadi rapuh. Ni sebelum ni pakai wallpaper biasa. Banyak dah Kak ini pakai. Ni macam ini sebelum. Itu pasal kat dalam. Kak ini buat kat dalam. Ni kita buat kat luar pula. Gitu. Dia kan ada bekas. Pacuri sikit bawah. Pak potong di bawah ni. Pak potong di bawah. Dia potong atas, potong bawah. Ini kita gunting. Kak ini gunting dulu bentuk pagar ke. Ni kita gunting. Kak ini guna benda ni. Jom kita tengok. Sayang. Sikit lagi nak siap. Tapi tak cukup tau. Cukup untuk satu pagar ni je dulu. Kena tambah 8 keping lagi. Sayang kalau warna koko pagar tu ke comel ke? Sebab semalam tak ada Ada 1 keping je yang koko pagar bawah tu. Kena kerak bahagian bawah. Kerak di atas. Nak hujan.
Sayang, nak uji kau gelak tu. Teh. Nak uji saya awak gelak tu. Tapi tak tahulah. Kadang-kadang gelak aja apa. Tapi tak uji ke. Ha, ni. Kejut kita. Tengok yang kat ini pasir yang lama ke. Dia dah tertanggal. Oh. Sayang, kuat betul habuk dah. Oh, kena pakai. Betul lah kena pakai emas. Sayang, cuba balik kat ibu. Sayang, awak pakai emas balik. Awak pakai emas balik eh. Ni sayang. Tu kayak sebelum ni ke. Tengok balik luar. Boleh dia pakai emas balik. Oh, dah siap dah. Tapi ni ada lubang lagi sikit kena tepek sayang. Okey ni. Baru siap satu. Tapi banyak lagi sebab nanti kat sini pun kena tutup juga ni. Sebab ni kan ada lubang juga ni. Ni kan ada lubang juga kena tutup. Gelaknya kat luar nak hujan. Ni kita buat alik dalek. Dah lama sangat dah. Dia dah pohu dah. Pohu tu rapuh. Kalau Kelantan dia raya pohu sayang. Yalah ke pohu sayang. Pohu rapuh. Hari tu kita pasal dalek. Hujan ni. Sini je. Sikit ni baru. Nanti kita sambung lagi. Untuk atas ni dah siap dah. Tu ni Kak nak tutup yang lubang ni pula. Lubang ni kan dia kan lubang nampak cahaya kan. Nampak. Kalau Kak ni tak pakai tudung duduk dalam rumah nampaklah kot lubang ni. Kalau ada orang kot luar. Jadi ni Kak nak tepek stiker macam ini. Kak ni tepek stiker macam ni. Lepas tu baru Kak ini ikat bunga. Ikat ni. Ni kita beli dekat kedai dori aja. Ni. Ni tengok. Ni Kak ini ambil malam video. Ni Kak ini tak ada buat lagi. Dia blueberry lagi ke? Blueberry lagi. Nanti kita nak buat macam ni. Nak letak daun ni. Macam ni. Kak ini duduk jauh. Macam ini. Kalau kat bawah ni tepek kau ni pun comel tak? Kat bawah ni tepek ni juga comel. Tu. Okey, siap awak. Terima kasih awak menonton tengok video kat ini. Jangan lupa subscribe channel kat ini. Bye bye. Assalamualaikum.